Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menerima kecaman hebat selepas mengeluarkan kenyataan bahawa dirinya suka inflasi ketika mengulas data inflasi terbaru negara itu yang meningkat kepada 4.2% pada Mei lalu. Kenyataan itu dibuat di Rumah Putih ketika rakyat Amerika berdepan peningkatan kos sara hidup akibat kenaikan harga bahan api dan barangan harian. Trump mempertahankan kenyataannya dengan mendakwa kenaikan inflasi berpunca daripada konflik yang sedang berlaku dengan Iran dan gangguan bekalan tenaga global. Beliau berkata situasi itu adalah sementara dan menjangkakan harga minyak serta inflasi akan turun selepas perang berakhir. Trump turut mendakwa operasi Amerika Syarikat di sekitar Selat Hormuz membantu mengurangkan tekanan terhadap pasaran minyak dunia. Menurut data ekonomi terkini, inflasi tahunan Amerika Syarikat meningkat kepada 4.2% pada Mei berbanding 3.8% pada April. Adakah anda penjawat awam? Perlukan bantuan kewangan? Tak perlu pening lagi. Angkatan Jati Diri, institusi kewangan yang diiktiraf kerajaan, sedia membantu anda. Proses mudah, kelulusan pantas. Bantuan kewangan dalam masa singkat. Nak tahu lebih lanjut? Mudah saja scan QR code di skrin sekarang. Tertakluk kepada terma dan syarat.